Kau tak bosan Apa hal? Tak tahu tu. Tiap kali raya, kita macam tak raya tu. Betul juga cakap kau. Okey. Aku ada plan raya kita. Plan ni baik punya. Plan apa tu? Go ahead. Yeah. Aduh. Kari daging. Weh geng, jangan tidur lepas subuh nak terus gerak. Abang tahu aku jauh. Apa lambat, tidur, siap kau. Okay. Kau dah habis kereta tak? Dah. Apa Serius. Weh Lip, pas ni kiri tau. Kiri. Okay. Kau ni betul ke jalan balik kampung kau ni? Betul lah ni. Kampung atak aku tahu lah. 20 tahun duk lalu jalan sama. Ya. Oi, phone aku, bawa elok-elok. Bukan aku ni, kereta ni tu. Sah tu. Asal tu? Betul lah. Kau tak servis ni kan? Kau relax sikit boleh tak? Apa kau relax? Betul lah kau tak servis. Kalau kau rajin sangat, asal kau tak servis sendiri? Kepala otak. Sabar. Tak apalah, benda pun dah jadi. Benda aku nak buat. Benda ni. Seperti yang kita dapat lihat, perlis ni panas. Tetapi, mereka berempat sanggup menolak kereta. Teruk. Pening.
phone ringing. Your phone ringing. Big boy, come pick up your phone. How you know pick up your phone? Your phone ringing. Your phone going to go to voicemail. Hello. Kenapa? Halo, apa mau? Tak ada. Bengkel tutup. Kacau je. Kereta rosak tu. Ni hao. Halo, bro. Mau pergi mana? Kereta rosak. Kereta kita orang rosak. Kita orang nak pergi itu Kampung Semerah Padi. Ini. Semerah Padi. Itu saya tahu lah. Mali. Jom. Cepat. Tu dah nak berbuka ni. Cepat. Dah nak buka. Wah, dah nak buka. Okay, masuk. Ayo, jalan. Waktu yang gemilang, oh Tuhan ku tak mahu pergi. Alangkah indahnya dunia bila kita semua melangkah ke depan. Alangkah indahnya dunia bila kita semua akan bersama. Adam, alhamdulillah dah sampai abang. Selamat raya. Lambat sampai ni. Kita rosak tadi. Lepas tu datang dengan siapa? Tu dua orang tu. Oh, terima kasih ya hantarkan Adam. Selamat tinggal. Jemput. Dah nak berbuka ni, jemput. Masuk ah. Masuk. Masuk. Weh, merca jom. DJ Mia on the mix. Sesuci di hati sungguh-sungguh, sesuci dengan nurani, sesuci salah untuk ilahi.